Assalamualaikum dan selamat datang ke Boleh Tanya Ke? Podcast di mana soalan pelik pun boleh ditanya. Korang masih ingat tak podcast saya yang sebelum ini bersama Encik Beng? Ramai yang bertanya, bagaimana nak hasilkan video yang boleh bercakap seiring dengan pergerakan bibir tu? Jadi, pada hari ini, saya jemput orang yang mencipta watak Encik Beng itu sendiri untuk berkongsi tentang cara menghasilkannya. Selamat datang Ustazah Anisah. Apa khabar? Waalaikumsalam. Saya sihat, excited nak kongsi pasal teknologi ni. Bagus. Seorang ustazah boleh hasilkan video I begini. Bukan bidang ustazah pun, kan? So, adakah kerana minat atau bagaimana? Boleh ustazah kongsikan software apa yang ustazah gunakan? Panjang soalannya tu. Pertama sekali, saya nak maklumkan yang saya bukan pakar dalam bidang ini. Pengkhususan saya adalah dalam bidang pendidikan Islam. Tapi apa yang membuatkan saya tekad untuk belajar teknologi I ni kerana cabaran di bilik darjah yang semakin hebat. Anak-anak Gen Z ni suar untuk ditarik perhatian mereka. Bila saya buat sedikit perubahan, Alhamdulillah, ada nampak perubahan minat dalam kalangan anak-anak murid saya. Dan menghasilkan podcast Encik Beng baru-baru ini, saya memilih Hedra AI. Wah, bagus tu ustazah. Jadi, boleh terangkan secara ringkas apa sebenarnya Hedra AI dan macam mana ia boleh buat video lip sync? Hedra AI ni basically satu platform AI yang boleh buat video lip sync secara automatik. Senang je guna. Kita bagi gambar atau video, pilih audio dan AI akan buatkan bibir dalam video tu bergerak ikut suara yang kita bagi. Menarik. Kalau nak buat satu video lip sync, apa langkah-langkah dia? Okey, step by step. Pertama, pilih gambar atau video. Mula-mula, kita pilih satu gambar muka atau video yang kita nak lip sync. Lagi jelas, lagi baik. Kedua, upload ke Hedra AI. Masukkan gambar atau video tadi ke dalam platform Hedra AI. Ketiga, pilih audio. Kita upload rakaman suara atau pilih audio yang kita nak gambar tersebut. Seterusnya keempat, AI akan menganalisis dan buat pergerakan bibir yang sepadan dengan audio kita. Bila dah selesai, tunggu and muat turun. Bila dah siap, boleh tengok hasilnya dan muat turun video lip sync yang dah dibuat. Wow, nampak macam mudah je. Tapi kualiti hasil dia macam mana? Realistik ke? Ya, kalau pilih gambar atau video yang jelas, hasilnya memang nampak realistik. Lebih-lebih lagi kalau kita guna audio yang jelas dan ekspresi muka yang sesuai. Terbaik. Terima kasih banyak kerana berkongsi ilmu hari ini. Kalau korang nak cuba Hedra AI, jangan segan-segan bereksperimen. Sampai jumpa lagi di Boleh Tanya Ke?